Saya dah banyak educate orang pasal evolusi sejak saya menulis dan juga sejak saya buat konten macam ni. Tapi salah satu kesalahfaham terbesar evolusi yang orang selalu sangka ialah evolusi ni maksud dia sesuatu proses yang menjadikan sesuatu benda tu lagi bagus. Dan orang pakai salah faham ni kepada evolusi manusia. Orang rasa evolusi macam tangga daripada satu tahap yang rendah kepada tinggi. Maknanya, manusia hujah mereka dalam biologi merupakan makhluk yang sangat sempurna dan berada di puncak evolusi. Which is benda tu sangatlah salah. Kefahaman ni datang daripada tradisi biologi yang lama suatu ketika dahulu yang dipanggil sebagai orthogenesis. Kefahaman yang menyangka bahawa kehidupan akan berubah daripada ringkas kepada kompleks dan dia terpakai kepada proses perubahan alam kehidupan, iaitu proses evolusi itu sendiri. Contoh macam Jean-Baptiste Lamarck yang menggambarkan mengenai Lamarckian evolution, di mana kehidupan seperti zirafah misalnya berasal daripada moyang yang leher pendek tetapi jadi lebih panjang apabila ia cuba mencapai dahan yang tinggi. Tapi Lamarckian evolution bukan sahaja salah apabila beliau, Lamarck, mencadangkan proses evolusi yang dikenali sebagai inheritance of acquired characteristics, bentuk pewarisan ciri-ciri yang mana ibu bapa dia peroleh waktu hidup mereka dan disampaikan kepada anak mereka tidak melalui genetik. Kalau kita ikut logik Lamarck lah, contohnya kalaulah si ayah main gym dan dapatkan otot yang sasa, automatik bila anak bayi keluar, bayi tu akan jadi tough, which is memang tak lah. Cuma bapa boleh wariskan set genetik yang meningkatkan kecenderungan terhadap seseorang itu untuk menjadi lebih sasa terhadap otot-otot yang tertentu. Tapi Lamarckian evolution bukan sahaja salah sebab ini, tapi dia salah sebab dia pegang kefahaman orthogenesis ni yang mengatakan kehidupan akan sentiasa jadi daripada ringkas kepada kompleks. Tapi proses evolusi tidak begitu. Kadang-kadang kehidupan akan jadi lagi ringkas. Dan sebab itu hari ni kita masih nampak kehidupan yang rata-rata ni ringkas, macam bakteria, macam virus, ataupun sesetengah kehidupan yang sampai hari ini tak terlalu kompleks seperti cacing tanah dan sebagainya. Dan itu ajar kita mengenai hakikat biologi dan ekosistem. Semua kehidupan daripada ringkas ke kompleks sebenarnya sama penting dalam alam kehidupan. Kita tak boleh kata satu tu lagi sempurna, kita tak boleh kata kita ni lagi tinggi daripada makhluk lain dan sebagainya. Mungkin dari sudut agama kita boleh kata macam tu. Kita manusia ialah khalifah alam yang diwakilkan untuk jaga alam. Tapi dari sudut biologi, tidak ada neraca yang objektif untuk meletakkan siapa di atas, siapa di bawah. Nak contoh yang mudah macam manusia dan juga cacing tanah tadi. Kalau kita kata dalam biologi manusia lebih sempurna daripada cacing tanah, cacing boleh buat sesuatu yang kita tak boleh buat, iaitu dia boleh ekstrakkan nutrien dalam tanah. Manusia tak boleh buat benda tu berdasarkan tubuh badan sendirilah. Boleh je kita nak ekstrak nutrien daripada tanah, tapi kita terpaksa bergantung kepada teknologi yang kita cipta. Tapi dari sudut biologi nak cerita, badan kita tak ada kemampuan tersebut sebab adaptasi kita berbeza. Manusia bukan puncak evolusi sebab evolusi tak ada puncak. Proses evolusi adalah proses yang bercabang. Dia lebih kalau kita faham sebagai tree of life, di mana pucuk pangkal pokok kehidupan ni bukan yang paling bagus, bukan yang paling sempurna dan sebagainya. Cuma setiap dahan dalam pokok kehidupan ialah kehidupan yang beradaptasi untuk persekitaran dia masing-masing. Tidak ada spesies yang lebih bagus daripada spesies yang lain, yang ada cumalah keunikan adaptasi mereka masing-masing. Sebab tu kalau kita ambil manusia zaman moden sekarang ni dan kita letak populasi manusia pada zaman yang sebelum dinosaur misalnya, ada kebarangkalian yang kita tak boleh hidup pada zaman tersebut sebab iklim dekat sana tak sesuai untuk ekosistem kita. Manusia cumalah salah satu dahan daripada pokok kehidupan, ekosistem yang luas merentas alam. Jadi itulah proses evolusi. Dia sesuatu sistem perubahan yang menghasilkan kehidupan yang beradaptasi sesuai dengan persekitaran dia. Baca Manusia Sebelum Adam kalau korang nak faham lebih lanjut mengenai proses evolusi. Proses teragung yang menunjukkan bagaimana kehidupan boleh wujud dan juga menceritakan proses perubahan semua kehidupan, termasuklah kita.